Lepas solat wajib berjemaah, lepas solat dan doa jemaah pergi belakang sekali sembahyang sunat. Bagaimana hukum jemaah lain yang lalu depan solat sunat tersebut terus solat sunat dan tidak bersalang dengan jemaah yang lain? Hukum jemaah tidak berdoa lepas solat wajib dan sunat, selalu tidak berdoa. Baik. Dia kata lepas pada sembahyang dia lari terus. Boleh atau tidak? Boleh. Dengar baik-baik. Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk kita ikut. Bila untuk kita ikut? Daripada takbir sampai salam. Iza kabbaral imamu fakabbiru, bila imam takbir mu takbir. Wa iza raka'a farka'u, bila imam raka' mu raka'. Wa iza sajada fasjudu, bila imam sujud mu sujud. Wa iza sallama fasallimu, bila imam salam mu salam. Habis takat tu sembahyang jemaah. Faham? Jadi dak wajib ikut berzikir, dak wajib ikut berdoa. Kena faham tu dulu. Cuma kata ulama, siapa yang tidak ada kerja mustahak, tidak ada kecemasan apa-apa, masanya lapang, afdal dia berzikir, berdoa selesai dengan imam bersama-sama. Jelas? Jadi kalau orang yang ada had, tak ada masalah, dia nak lari dulu. Okey, dia nak berzikir sambil berjalan, zikir atas motor rezek, nak berzikir sampai rumah, tu dia punya pasal. Yang wajib ikut dari takbir sampai salam. Faham? Jadi kalau kita tak ada had, tak ada nak keluar, elok kita berzikir beramai-ramai dan berdoa dengan imam nanti. Itu yang terbaik. Okey? Kemudian pula, apakah hukum orang yang tidak berdoa selepas sembahyang? Orang itu rugi, tapi tidak berdosa. Kerana berdoa dan berzikir selepas salam ialah sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat dok pun berdosa. Tapi rugilah. Nah, kerana Nabi ni sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang style aku buat. Aku sembahyang mesti aku berzikir dan berdoa selepas sembahyang. Kitab-kitab hadis sahih mesti Nabi berzikir. Kalau tidak panjang pendek, kalau tidak pendek panjang. Okey? Soalan seterusnya,